daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang kata Ubadah bin Samit bin Qais, dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang Madinah. Dia wafat pada tahun 34 Hijrah di Baitul Maqdis. Dia orang hebat kerana termasuk di dalam 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam ketika umur 40 tahun. Dan dia menjadi satu orang yang hebat. Dia juga salah seorang daripada katibul wahyi, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada peperangan yang Nabi turun dia tak ikut. Tiap-tiap peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, dia pasti ada sama. Orang putih dalam nak menceritakan tentang Ubadah bin As-Samit ini, dia kata dia satu orang yang fearless warrior. Dia satu orang pahlawan yang tak tahu takut. Kalau kita baca tentang sejarah hidup dia, dia terkenal sebagai salah seorang daripada sahabat Nabi yang handsome. Ubadah bin As-Samit, dia bukan sahaja seorang sahabat, dia bukan sahaja seorang pejuang yang hebat, dia bukan sahaja handsome, tetapi dia juga seorang arkitek dan town planner. Kalau hari ini tuan-tuan sampai di Mesir, sampai hari ini ada Masjid Amru bin Al-As. Masjid Amru bin Al-As itu, dia salah seorang yang terlibat di dalam mereka bentuk masjid itu dan terlibat di dalam membina dia. Dia menikah pun dengan satu orang hebat yang bernama Ummu Haram bin Milhan, iaitu mak penakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Isteri kepada Ubadah bin Samit ini hebat sehingga kan dia ikut serta dalam kumpulan tentera pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ikut serta dalam rombongan tentera yang pergi ke Cyprus untuk nak takluk Cyprus. Isteri Ubadah bin Samit, bukan Ubadah bin Samit, isteri dia pun hebat, ikut dalam pasukan tentera pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ikut dalam pasukan tentera naik kapal pergi ke Cyprus, dan dia meninggal dalam perjalanan balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ubadah bin Samit meriwayatkan hadis ini. Dia kata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin. Dia kata, aku dengan sekumpulan sahabat telah bai'ah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah maksudnya pergi depan Nabi, dia mengaku, dia berjanji di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubayyi'ukum ala an la tusyriku billahi syai'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bai'ah kepada kamu semua dengan beberapa perkara ini. Nabi kata, hampa mai kerana nak berjanji depan aku. Baik, berjanjilah di depan aku. Yang pertama, an la tusyriku billahi syai'ah. Seumur hidup hampa tidak akan syirik Allah dengan satu benda pun. Wala tusriqu. Nabi kata, berjanjilah seumur hidup hampa tidak akan mencuri. Wala taznu. Berjanjilah depan aku. Nabi kata, bahawa seumur hidup hampa tidak akan berzina. Wala taqtulu auladakum. Berjanjilah dengan aku. Nabi kata, yang hampa sekali-kali tidak akan bunuh anak hampa dalam apa keadaan sekalipun. Wala ta'tu bi buhtan. Dan berjanjilah depan aku bahawa hampa tidak akan buat bohong. Wala ta'suni fi ma'ruf. Nabi kata, berjanjilah dengan aku bahawa hampa sekali-kali tidak akan mengingkari benda-benda ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Nabi kata, siapa yang menunaikan janji-janji ini, pahala di sisi Allah. Nabi, tuan-tuan, dia tidak pernah berjanji dengan kebendaan.
Dia tidak pernah janji dengan duit ringgit. Nabi tidak pernah janji dengan jawatan. Nabi SAW dia janji dengan sahabat-sahabat dia dengan pahala daripada Allah. Kalau sekiranya hampa boleh jamin hampa tidak syirik Allah, hampa boleh jamin hampa tidak mencuri, hampa boleh jamin hampa tidak akan berzina, hampa boleh jamin hampa tidak akan bunuh anak hampa dalam apa keadaan sekalipun, hampa boleh jamin hampa tidak akan jadi orang yang berbohong, hampa boleh jamin bahawa hampa tidak akan mengingkari benda-benda baik yang disuruh oleh Allah dan Nabi SAW. Siapa boleh janji benda-benda ni, fa ajruhu 'ala Allah. Pahala Tuhan. Wa man asaba min zalika syai'a. Tapi barang siapa yang berjanji kemudian dia mukir janji. Dia berjanji tidak akan syirik Allah, tiba-tiba dia syirik Allah. Dia berjanji dia tidak akan mencuri, tiba-tiba dia curi. Dia berjanji dia tidak akan berzina, tiba-tiba dia berzina. Dia berjanji dia tidak akan bunuh anak dia, tiba-tiba dia gugurkan kandungan di dalam rahim dia ataupun di dalam rahim isteri dia. Dia berjanji bahawa dia tidak akan berbohong, tiba-tiba dia berbohong. Dia berjanji bahawa dia tidak akan mengingkari benda ma'ruf, tiba-tiba dia mengingkari benda ma'ruf. Bang siapa yang berjanji tiba-tiba dia memukiri janji itu, fa ukhidha bihi fid dunya. Nabi kata dia dihukum di atas dunia. Dia mencuri, dia berjanji untuk tak mencuri, tiba-tiba dia mencuri, tiba-tiba dia ditangkap kerana mencuri, tiba-tiba dia dijatuhkan hukum potong tangan kerana mencuri. Fa huwa kaffaratun lah wa tahur. Nabi kata hukuman yang dia kena itu mengkifarahkan dosa dia dan dia menjadi orang yang bersih. Wa man sadarahullah. Nabi kata barang siapa yang berjanji untuk tidak buat benda-benda salah, tiba-tiba dia buat benda salah, tetapi Allah tutup daripada pengetahuan orang. Dia berjanji untuk tidak berzina, tiba-tiba dia berzina dan siapa pun tak tahu melainkan Allah. Dia berjanji untuk tidak mencuri, tiba-tiba dia mencuri, siapa pun tak tahu melainkan Allah. Maknanya waman satarahullah, barang siapa yang buat jahat tapi Tuhan tutup kejahatan dia, fadzalika ilallah, maka itu terserah kepada Allah. In syaa'a 'adzabahu. Kalau Tuhan mau akhirat esok Tuhan azab dia. Wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau Tuhan mau, dia berjanji untuk tidak berzina, tiba-tiba dia berzina, siapa pun tak tahu melainkan Allah. Dia bertobat lepas itu. Dia tidak dihukum, tapi dia bertobat lepas itu. Kalau Tuhan nak menerima taubat dia, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, depa dengan Nabi macam tu. Kalau mereka tidak pergi jumpa Nabi, tidak bai'ah depan Nabi pun tak apa. Tetapi mereka nak lebih lagi kuat diri mereka. Mereka pergi bai'ah depan Nabi untuk tak buat benda-benda tak elok. Pasal apa? Pasal para sahabat Nabi, mereka adalah golongan manusia yang sungguh-sungguh nak lari daripada buat benda tak elok.